Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah seram pada malam ini yang aku nak sampaikan ialah tentang seorang perempuan yang sangat cantik to the point where even jin pun jatuh cinta dengan perempuan tersebut. Okay, video kali ni agak creepy. Dia punya ending dia sangat unexpected. Dia punya plot twist dia sangat unexpected. Make sure korang tengok video ni sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Okay, without further ado, let's get right into it. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kisah dia bermula begini. Kita bagi nama perempuan ni siapa Aina. Contoh, dalam cerita ni nama dia Aina. Nama rekaan bukan nama sebenar. Okay, so Aina ni dia macam aku cakap tadi lah, dia sangat cantik. Okay, dia duduk dekat kampung dan satu kampung tahu dengan betapa cantiknya Aina ni. Okay, Aina ni memang sangat cantik. So, bukan sekadar cantik, malah dia sangat ramah mesra, baik dengan semua penduduk kampung. Senang cerita, penduduk kampung semua sayang dekat dia lah. Okay, sampailah pada suatu hari Aina ni dia perasan sejak kemenjak ni rumah dia ni dia rasa macam ada benda sedang memerhatikan dia tau. Especially time dia nak tidur dekat dalam bilik dia. Dia rasa macam ada something yang memerhatikan dia. Dia selalu rasa macam dia selalu terjaga, tidur je dia rasa terjaga sebab dia rasa macam ada benda memerhatikan dia. Kadang-kadang tu sebelum dia nak tidur tu dia dengar ada tapak kaki depan katil dia. Kadang-kadang bila dia nak tidur tu dia dengar dekat luar, dari luar bilik tingkap dia tu macam ada someone tengah duduk dari luar, tengah ngintai dia dari luar tingkap. Faham tak? Tapi bila tengok dekat tingkap tak ada apa-apa. Dia macam dia dapat rasa lah, meremak, and dia boleh dengar benda-benda gangguan, macam benda-benda yang kecil-kecil macam footstep dekat dalam bilik dia, barang jatuh dekat dalam bilik dia dan sebagainya. Tapi mula-mula si Aina ni dia ignore je benda tu sebab dia rasa macam dia husnuzon, maybe itu pemikiran dia je kot, bayangan dia je kot, something like that. Sampailah tapi makin hari Aina punya kesihatan makin teruk. Aina makin banyak demam. Lepas tu muka dia makin hari makin pucat sangat, macam kehilangan darah tau. Muka dia makin lama makin pucat. Lepas tu dia banyak kali mimpi. Dia banyak kali mimpi ada lelaki yang tinggi gila, bukan saiz ketinggian manusia, sentiasa baring sebelah dia dekat katil. Lelaki yang tinggi gila, semua hitam, all black. Dia tak nampak muka tapi dia macam shadowy figure macam tu. Lepas tu sampailah parents Aina ni pun perasan, kenapa Aina ni muka makin pucat macam dah kehilangan darah kan. So diorang pun pergilah berubat. Diorang pergi berubat. Lepas tu ustaz tu kata, sebenarnya dah ada jin yang jatuh cinta dengan Aina ni. Jin ni dia sayang gila dekat Aina. Dia to the point where dia sentiasa kacau Aina. Maksudnya dia sentiasa claim yang Aina ni milik dia. Faham tak? Something like that. Lepas tu ustaz kata kena mulai sekarang jangan tidur dekat bilik tu lagi dah. Lepas tu baca doa dan sebagainya lah kan. Lepas tu malam tu pun Aina pun tak jadi tidur bilik tu. Dia tidur dekat ruang tamu. Bila dia tidur dekat ruang tamu, dia macam waktu malam tu dapat dengar tau ada footstep dekat dalam bilik dia. Bila dia buka bilik dia je, dia nampak shadowy figure hitam tu berjalan dekat bilik dia. Macam seolah-olah macam tengah cari dia dekat mana. Lepas tu bila Aina nampak je shadowy figure tu, dia macam slow keluar. Maksudnya slow melalui dinding and keluar dari rumah tu. Lepas tu Aina ni pun sejak dari itu last dia nampak shadowy figure tu. Lepas tu dia dah tak kena kacau dah. Dia dah tak kena kacau selama sebulan 2 bulan dah berlalu waktu ni. Okay, sebulan dah 2 bulan dah berlalu.
Tapi walaupun dah lama tak kena kacau, family dia dapat rasa macam suspicious sikit dengan Aina ni. Sebab Aina ni dia punya personality makin lama makin berubah. Dah tak macam dulu. Dulu Aina kan dia jenis macam ramah mesra, baik hati, sopan santun kan. Tapi sekarang ni dia punya perangai dah makin kasar, makin ganas. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit dia jadi baran. Lepas tu dia macam tak tenteram, tengok dia pun rasa macam kusut kan. Lepas tu parents Aina ni dia macam rasa tak sedap hati. Dia pun bawa pergi balik jumpa ustaz. Dia bawa pergi jumpa ustaz, and ustaz sahkan yang jin yang jatuh cinta dengan Aina tu ada kat dalam badan Aina. So malam tu juga ustaz tu buat ruqyah dan sebagainya untuk keluarkanlah jin daripada badan tu kan. Tapi waktu proses ustaz nak keluarkan tu memang hardcore gila. Waktu dalam rumah tu memang Aina punya tahap kena rasuk tu to the point where benda tu mula-mula dia jerit, dia macam diam, dia milik aku, something like that. Benda biasa lah kalau perempuan kena isteri lah kan. Lepas tu benda tu dia lantai simen kan, faham tak, lantai simen kan keras kan, tapi dia boleh korek lantai macam korek pasir je tau, macam korek lantai macam ni. Waktu tu memang dia dah jadi gila, dah jadi kuat gila benda yang rasuk dia kan. Sampai ustaz tu pun terpaksa bawa Aina keluar, ikat dekat pokok sebab terlalu crucial sangat. So diorang pun bawa Aina keluar, ikat dekat pokok. Bila ikat dekat pokok tu, Aina ustaz tu tutup muka Aina dengan macam dengan paper bag warna putih sebab muka Aina time tu dah memang terlalu menyeramkan, to the point where parents diorang pun tak boleh nak tengok muka Aina time tu, and ustaz tu pun rasa terganggu nak tengok muka Aina time tu. So muka Aina tu time tu dia dah jadi macam separuh manusia, separuh perempuan, tapi separuh lagi muka lelaki yang hitam, mata merah kan. Dia memang buruk lah, susah nak describe rupa Aina time tu macam mana kan. Lepas tu ustaz tu baca doa. Ustaz tu mula-mula rasa pelik, kenapa susah sangat nak keluarkan benda ni tau. Lepas tu ustaz tu communicate lah dengan benda tu. Ustaz tu kata, kau ni siapa? Kenapa kau ni susah sangat nak lepaskan dia dan sebagainya? Kau tahu tak sebenarnya manusia dengan jin ni tak boleh nak bersama, takkan boleh nak bersama sebab dua-dua ni makhluk yang berlainan dan sebagainya lah. Ustaz tu bagi ceramah dan sebagainya. Lepas tu benda tu cakap sebenarnya Aina dah lama terima dia. Faham tak? Sebenarnya benda tu dia cakap lah, dia gelak-gelak, dia cakap sebenarnya memang betul mula-mula benda tu jatuh cinta dengan Aina, tapi lama kelamaan Aina tu terima dia sebagai cinta hati dia. Maksudnya lama kelamaan Aina terima dia sebagai cinta hati dia. Maksudnya Aina terima cinta dia. Faham tak? Lepas tu benda tu cerita, ustaz tu mula-mula macam tak boleh nak percaya lah, takkanlah Aina nak terima cinta daripada jin kan. Tapi jin tu cerita dari A to Z. Sebenarnya bila dah lepas Aina dah tidur tempat lain tu, Aina dah tak tidur dalam bilik dia tu, Aina ada mimpi juga pasal benda tu. Aina selalu nampak mimpi yang benda tu macam lonely lah. Maksudnya benda tu macam bawa kesian lah. Faham tak? Benda tu macam dia macam kesian, dia macam merayu, dia macam nangis. Dia selalu mimpi yang benda tu akan duduk and nangis sebab Aina dah tak nak tidur kat dalam bilik tu, dah tak nak jumpa dia, something like that lah. So Aina ni mula-mula dia macam rasa kesian dekat benda tu. Lepas tu lama kelamaan Aina jadi rapat dengan benda tu. Lepas tu lama kelamaan secara secara langsung setiap malam Aina akan mimpi yang dia bersetubuh dengan benda tu setiap malam, and dia rela hati, dia terima. So makin lama benda tu dah start masuk dalam badan Aina tau. Benda tu dah jadi part
part of Aina punya role. So memang ustaz tak boleh nak buat apa sebab dia dah hold contract. Faham tak? Diorang dah ada contract. So yelah, kalau dah buat perjanjian, dah ada kontrak dengan benda macam ni, memang bukan senang lah. Dia ibarat macam ada saka lah. Memang susah nak keluarkan. So ustaz pun tak boleh buat apa. Lepas tu parents dia pun sejak dari tu, parents Aina dah give up. Macam dia dah, parents dia orang dah macam give up lah. Dah tak tahu nak buat apa dah. Sebab anak dia orang tu macam dia orang dah tak kenal lah. Macam tu bukan anak dia orang lagi dah. Sebab memang shift personality dah lain. Sebab yelah, badan dah masuk jin, so memang dah lain. So menjak dari tu memang aku tak tahu apa cerita sekarang, apa cerita dekat Aina sekarang. Tapi yang aku tahu, benda tu still ada kat dalam badan Aina. And Aina still makin teruk lah dia punya personality. So yeah, and ada wujud benda-benda macam ni memang wujud. Ramai je macam yang kalau korang perasan yang orang yang jenis lonely kan, dia berkawan dengan jin tau. Secara dia tak sedar yang dia dah berkawan dengan jin, dan dia tak sedar sebenarnya dia dah, bila as soon as dia terima tu, itu dah consider as contract. So yeah, bahayalah. So yeah, that's all for today guys. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.